macam mana harapan saya, impian saya nak jadi artis, itulah saya belajar dekat APG. Semua ada kat situ Macam Semua Kak ada kat Suara situ. Lebih kurang bang. Sebab Maksudnya dia apa? degree. Belajar piano, Belajar note. piano, belajar gitar klasikal, belajar menguruskan event, belajar buat konsert. Okey. Oi, Belajar. Ada dia punya ada persembahan. ya persembahan apa semua kan. Saya belajar notasi, boleh tulis Notasi. note. Parking motor, buka helmet. Cikgu ni, jiwa cikgu. Nami lah. Budak-budak Sekolah Rendah. Kau ajar nak murid kau. Saya daripada Pakai balik. triangle ting tak ting ding tak ting ding. Oh, jadi dia. Oh, cik. Jadi. Bagi seorang satu. Okey. Lagu Tiga Kupang Masuk. dan Masuk kasenet tu. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton Dol Podcast di segmen yang kedua ini. Ya. Okey, jangan lupa korang boleh layan video-video yang sebelum ni. Masih lagi sebenarnya Mat, episod Ameng Spring. Masih trending lagi. Dia memang paling atas lah. Views Betul, paling tinggi. betul. Almost 600,000 dah sekarang ni. Betul. Yang tengah mengikut episod Kak Enot. Oh ya. Pun tengah follow, nak follow rapat tu. Betul. Episod Maman dia maintain je. Nami, kau betul layan juga Dul Podcast? Alhamdulillah bang layan. Kan? Sebab Ha-ha. aku pun sendiri kadang-kadang layan dia best lah. Dia style lah. Sebab abang cakap pasal yelah sejarah liku-liku perjalanan hidup abang Ameng Spring tu kan. Bagi saya tu memang core betul. Inspirasi gila. Inspirasi core dan telus lah. Betul. Aku sampaikan sayangnya dia ni. Itu hari dia pergi umrah kan. Aku cakap, ya Allah. Aku cakap mesej dia lagi. Cakap, bang doakan saya. Sebab aku rasa macam dia ni ada teguran-teguran dia yang makan dalam tau. Ya. Aku pernah wish dia happy birthday. Dia balas balik. Lepas tu dia panjang dia bagi mesej kat aku. Lepas tu dia, antara benda yang dia cakap adalah pasal solat. Kita ni apa pun jangan lupa. Solat kita buat. Dulu kan solat. Terasa aku. Sebab kita Nami, aku pernah jumpa Aming di saat dia Aming. Betul. Dia Aming lain tau. Lain. Dia Aming kita tak nak cerita lah nanti orang kata apa pula kan. Dengan Amingnya style kan garang kan. Oi, style dia. Oh, kan. Saya Gaya muka kau dia tu. kan. Tapi ni berapa belas tahun yang dulu. Tapi bila jumpa Aming sekarang ni, kau rasa lain macam lah. bang jangan balik boleh tak bang. Dia seperti dilahirkan semula kan. Betul. Macam Sayang baby Rasa sayang kan? dilahirkan Sayang. macam tanpa dosa. Kau duduk dengan dia pun. Tapi macam kau lah Mi kau duduk sebagai seorang penonton Mi untuk kita cerita sikit pasal Abang Aming punya episod kan. Ada netizen yang kata buka aib lah ni apa. Allah dah tutup aib kau buka aib balik apa semua. Apa cara pun 2 kali 5 lah. Lagi menolak cerita tu kan. Korek cerita tu. Bagi kau Mi, kau komen sikit Mi sebagai seorang warga pendidik Mi sebelum ni. Cerita pasal aib ni benda tu subjektif. Okey. Sebab kalau kita jawab exam pun subjektif, jawapan kita, saya, Abang Mamat, Abang Syuib akan Pun tak lain-lain. sama kan? Pun tak sama. Tapi kita tiga-tiga dapat markah. Sebab apa? Sebab kita ada skema pemarkahan. Okey. Sama jugalah dengan cerita-cerita yang pernah berlaku. Sejarah hitam, sejarah kelam. Bagi saya benda tu semua untuk pengajaran lah. Pengajaran. Kalau kau rasa benda tu baik, kau ambil lah. Betul. Kalau kau rasa benda tu buruk, jadikan dia sebagai sepadan, kau ambil lah sebagai pengajaran. Betul. Itu je. Sebab ada orang kadang-kadang dia bila lalu benda macam itu dia putus harapan dah. Betul. Dia dah rasa tak ada harapan. Tapi Ya, bila dia dengar ada cerita-cerita lain yang beri inspirasi, yang dia cakap aku tak boleh putus harapan. Betul. Orang ni pun rasa memang tak ada harapan. Tapi dia boleh pergi jalan balik dan dia ada harapan dah sekarang. Tapi kau nampak Mi kenapa Abang Aming boleh jadi Abang Aming sekarang ni? Sebab daripada siapa dia sandarkan? Apa? Bini dia Rumah dia. Keluarga sebenarnya keluarga tu penting Mi. Ni Ya, kepada ya, korang kat luar semua, kalau ada yang keluarga yang sebegitu rupa korang kena support bila dia keluar daripada pusat pemulihan. Kena support Memang apa semua. Kebanyakan bila dipinggirkan, itu yang lepak pot balik tu. Patah balik lah Habis sebab- dekat pot kawan-kawan semua welcome. Family tak welcome. Ya tu. Okey. Okay. Itu puas Mi dapat Puas. puas bila kau dapat bagi pandangan tu Mi. Episod kali ni memang digayakan oleh Dotted. Pergi ke media sosial Dotted, boleh follow, boleh tengok ada orang punya line up baru, collection baru. Memang lawa, memang selesa, boleh buat pembelian di website. Betul tu. Okey. Nami pun kalau kita tengok pakaian dia semua stylo juga Style lah. Ni anak buah Joey ni. Semua design by Joey ni kan. Penganut. Penganut. Mi, bila tadi kita dah cerita pasal result kau apa semua tentang cikgu semua kan. Kita nak cerita detik-detik dia buat keputusan untuk berhenti tu. Kau berapa tahun sebenarnya servis Mi? Servis 3 tahun setengah. Oh. Posting 2019, 2022 saya take break.
Okey, itu jadi cikgu sekolah rendah Ya. mengajar murid-murid darjah berapa tu? 1 sampai 6. 1 Sebab sampai 6. saya subjek major saya adalah pendidikan muzik. Oh, cikgu muzik. Jadi saya kat sekolah tu saya seorang je kelulusan cikgu muzik. So 1 sampai 6 saya terlibat lah. Okey. Satu sekolah lah saya ajar. Jadi ngajar apa? Muzik tu apa? Kalau ni tahapkan sekolah rendah Sebelum tu sekolah mana Mi yang kau ngajar ni? Sekolah Kebangsaan Serting Ulu dekat Negeri Sembilan. Okey. Oi, dekat-dekat kampung kau juga. Alhamdulillah dapat dekat. Pakaiannya cikgu lah. Pakaian cikgu. Muka cikgu. Berkemeja. Berkemeja. Sebab waktu tu saya bermisai lagi. Dia ni bermisai ikan keli tu. Oh, Rambut sikat tepi. Okey. Zaman-zaman tu zaman pompadour. Oh, Slow slack. Seluar selek. Kasut hitam. Cicak jatuh mati. Aduh. Sebab ada side kan. Kalau pakai macam sekarang pergi sekolah dia kena halau dengan guard dah. Jadi ngajar tu pendidikan muziknya macam mana? Kalau yang ni ke yang itu Castanet. 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 TikTok. Kayu TikTok. Main seruling. Triangle. Kerincing. Seruling. Recorder. Seruling. Kalau mau pula. Recorder. So ngajar itu je. Ngajar itu je. Dan Seronok. bukan saya nak judge lah. Okay. Bukan saya nak judge. Dan itu antara faktor yang membuatkan saya rasa Apa? saya rasa tak berkembang. Okey, Untuk Min. saya. Okey. Tak, mak Untuk bapak saya. cikgu bahasa Melayu. Kenapa jatuh kat engkau Muzik? muzik. Ada aku tak kita senang cerita tak tahu macam mana cara kau pembelajaran Okay. kau masa kat maktab. Kenapa kau pergi ke kos muzik? Alright. Macam mana tu? Okey, saya recap balik Okey. UPSR, PMR saya cemerlang. Wah, andal. Straight A. Waktu SPM, Mhm. saya tak cemerlang. Kenapa? 6A 3B. Handal. Okey, lepas tu. Tapi bang, untuk golongan 6A 3B. Mak aku dah 9 lembu 7 hari 7 malam kalau aku lah. Sujud syukur. Okey, itu dia permainan dia. Okey. Bila dalam komuniti sekolah berasrama penuh, Okey. di mana kita dikelilingi orang-orang yang bijak pandai. Betul. Kau sekolah pandai kan kau? Ya, sekolah kluster orang panggil. Oh, yo. So persaingan dia tu perlulah pada dasar akademik. Okey. Jadi 6A 3B bagi saya teruk lah. Tak Dekat handal sekolah lah tu pun Tak biasa je. Tak andal bang, tak andal. Semua straight Mungkin kalau saya kat sekolah harian, ya pandai. Okey. Tak tahu mungkin skeptikalnya ataupun mentalitinya macam tu waktu tu. Okey. Kau ambil apa? Sains ke? Saya sains tulen agama. Alamak. 11 subjek SPM. Biologi. Ada admit lah. Bio, admat, fizik, kemis, pendidikan syariah Islamiyah, pendidikan Quran Sunnah, bahasa Arab. Apa yang Semua B ambil. tu? Yang B Admit. apa lah? Yang B saya tak ingat lah. Tapi yang penting bab agama saya A. Okey. Mat lah tu. Sains semua hancur. Okey. Fizik okey. semua habis lah. Fizik, kemis, bio habis. B Okey. tu okey lah tu. Yelah, tapi waktu tu saya dah mula rasa yang saya pandai sebab mengingat je. Mak ayah kecewa kau dapat keputusan je tu. Kecewa. Kecewa kan? Saya boleh nampak kecewa sebab kita boleh tahu kita kan yang hidup dengan mak ayah kita kan. Cara dia grade bila kita bawa balik keputusan tu. Kalau dulu Allah 8A Allah. Adik-beradik kau semua straight A semua. Tak, saya seorang yang pandai. Okey. Sebab tu saya cakap dia jadi macam anak harapan. Itu dia pembawakan dia. Okey. Anak harapan. Jadi bila dapat 6A 3B, dia orang Kecewa kan? turn off lah. Kau Yelah, memang yelah. nak straight So lah. dapatlah beza bila saya bawa balik 6A 3B. Okey lah. Alhamdulillah lah, syukur lah. So waktu tu saya dah mula rasa ada pemberontakan tu. Dalam hati ni mula rasa macam tapi nak melawan tak boleh. Sebab saya tak buat salah apa-apa. Dan kau memang jadi ngikut je. Bagus lah kau jadi anak. Mak ayah saya pun tak buat salah apa-apa pun. Cuma harapan dia orang tinggi. Ya. Kan? Lepas tu? So bila dah dapat keputusan macam tu, dia tanya saya nak sambung apa. Ha. Saya dalam hati ni motor-gonta ni, saya nak sambung bahagian entertainment. Tak kisahlah apa-apa, suara ke, Budak meskom ke? meskom ke, tak kisah. Ha. Tak kisah. Sebab saya dah mula rasa benda tu. Okey. Dah mula rasa benda tu dari sekolah rendah lagi saya rasa. Yelah sebab yang masuk-masuk pertandingan apa semua tu. Benda sebab tu lah. sekolah rendah, saya suka tengok cerita-cerita Allahyarham Tan Sri Piramli. Ya. Untuk budak yang dah level macam tu. Faham. Lepas tu untuk yang generasi selepas itu, saya suka tengok Pak Nil pula. Bayangkan untuk budak-budak. Kan? Faham. Lepas tu Raja Lawak keluar. AF keluar. Tengok juga. Memang sebabkan itu ayah saya pasang Astro. Memang saya akan duduk depan TV tengok Raja Lawak 1 sampai 7. Alamak. Follow. Oh, bapak kau layan juga Raja Lawak. Layan. Terutama Pak Nabil lah. Warning 9. Yelah betul. Abang Mamat pun tengok Abang Nabil juga. Betul, Dulu betul, kan. betul. Mula meronta je rasa bestnya. Kan? Bestnya. 18. Kau ingat Ingat, Sal? 27. Kita kancil lah. Lepas tu bila dah jadi macam tu, okey, dia tanya saya,
dengan keputusan kau macam ni, kau nak sambung apa ni? Dapat borang UPU. UPU tu apa? Untuk kemasukan universiti. Nama dia borang UPU lah. Okay. Kita pun isi UiTM nyanyian. Okey, cantik. UPSI kesenian. UiTM lagi teater. Sik lagi bagi. Ayah ambil. Kau nak jadi artis ke? Ni semua meskom lah ni yang kau sebut ni semua Semua yang entertainment lah. Yang melibatkan kesenian, semua saya isi. Kau nak jadi artis ke? Saya tak jawab, saya tak apa. Saya ambil balik kertas tu. Print balik borang baru. Okey, Print balik isi, tahu apa? Apa? Peguam syariah. Cantik. Sebab agama saya Betul. Okey. Peguam syariah. Aduh, kau ni betul lah. Dia ni memang jadi jaga hati mak bapak, mak. Bila dia tak cakap apa, mak dia tak macam tahu bapak aku tak okey ni. balik, Apa tu kau? Ambil lagi pilot. Wow. Ambil lagi doktor pun saya ambil juga sebab biologi saya B. Ni kau memang nak sedapkan hati orang tua kau lah ni. Betul. Tapi Okey. kau akan submit yang lagi satu yang tadi kau isi tu yang first. tadi memang dah komod lah. Okey. Okey. Dah dia dah habis lah. Dah tak ada harapan dah. Teruskan lagi. Lepas tu saya bagi, ni okey, hantar. Nampak. Okey. Hantar. Sekali dapat keputusan. Tahniah, anda diterima tawaran pelajar tawaran belajar untuk teknologi kejuruteraan pertukangan kayu. Takkan saya nak potong kayu. Betul. Takkan jadi carpenter kau. Macam mana boleh tu kau minta tak tu? Dalam kepala menghafal hadis, menghafal Quran. Takkan baca ayat kursi sambil gaji kayu. Macam mentos. Lepas tu dapat dekatnya Poli Shah Alam tu, Sultan Azlan Shah ke apa. Apa kayu pergi? Kau rumah aku tu. Nak buat macam mana bang? Dah itu yang dapat. Sebab bagi saya itu semua kan sistem nama kan. Kau minta ke? Tak minta. Macam mana automatik je? Tapi dapat tu. Mungkin nama saya dia macam jatuh dekat roller. Plug dia tu kat situ. Random je. Kayu kau dapat. Itu saya macam, weh ini tak boleh ni. Memang time tu saya jujur dengan mak ayah saya. Mana Amin nak sambung benda macam ni? Tak pernah belajar pun dulu. Minat pun tak, jiwa pun tak ada. Lepas tu ayah saya dia lontarkan satu idea. Okey. Tawaran kemasukan ke Institut Pendidikan Guru ada kosong. Saya macam, ini jadi cikgu ni. Ini jadi cikgu ni. Maksudnya ambil alih ni, legacy ni, sambung legacy ni. Lepas tu saya tanyalah, apa yang kosong ya? Muzik. Cantik. Tak kisahlah bang, cikgu ke. Memang bapak kau tengah tunggu tu nak kau tanya soalan tu sendiri tu. Cikgu ke apa ke, tapi sebabkan saya tengok muzik, okey ya, isi. Tapi dia 50-50. Sebab nak tunggu keputusan dia tu lama. Kawan-kawan saya batch yang lain ni dah sambung belajar. Okey, Takkan kau masih saya nak relax duduk rumah. lagi. Dan kalau saya tak dapat IPG tu, apa saya nak buat? Dapatlah saya tawaran masuk ke college matrikulasi. Metrik pula. Metrik. Belajar balik sains. Ada kursus 1, kursus 2, ada yang fizik dengan kemis, ada yang bio dengan fizik. Tapi ambil jugalah. Sebab keputusan IPG tu keluar 2 minggu lepas kemasukan ke college matrikulasi. Kau masuklah metrik je. Masuk metrik dekat Londang Melaka. Aduh, pandai dia masuk metrik. Tapi masuk metrik seminggu orientasi. Seminggu lagi tu dah start kelas. Saya duduk bilik. Saya tak pergi kelas. Kenapa? Sebab aku dapat IPG ni. Okey, ada rasa dah. Ada rasa dah ni. Kalau tak dapat juga IPG ni, tak apa, aku belajar from zero balik. Saya belajar daripada kosong balik. So bila dah seminggu saya tak pergi kelas, lecturer dah tanya Najmi mana ni, tak datang kelas, tak tahu dia kat bilik apa semua, dia belajar kat bilik apa semua, tapi dia orang tak ambil tindakan apa-apa pun. Sebab mungkin baru seminggu kot. Kan? Lepas tu ayah saya mesej, Mi, tahniah, kau dapat pendidikan muzik. Terus packing. Tak payah masuk kelas. Tak payah masuk kelas. Cantik. Tak pernah masuk kelas Tak pun. pernah masuk kelas. Tak payah masuk kelas. Terus packing apa semua. Dah salam kawan. Tunggu ayah datang jemput. Kemas. Lepas tu tanya bila masuk ni. Bila masuk. Dapat minggu depannya tu masuk ke IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau Pinang. Pulau Pinang. Merantau lah saya 5 tahun dekat sana. Tapi saya dah ada rasa vibe nak belajar balik. Okey. Pasal dia lah muzik ni. Ya bang. Sebab course ni muzik. Dan terus terang saya cakap belajar dekat IPG. Sebab IPG sekarang dia kelulusan degree. So level kita tu dah okey dah. Kan. Lepas tu belajar kat sana. Belajar apa? Semua tentang muzik. Macam mana harapan saya, impian saya nak jadi artis, itulah yang saya belajar dekat IPG. Semua ada kat situ Macam Kak Suara Lebih kurang bang. Maksudnya sebab dia apa? degree. Belajar piano, Belajar gitar klasikal, belajar menguruskan event, belajar buat konsert. Oi, Belajar. Ada dia punya ada persembahan. Ya, persembahan apa semua kan. Saya belajar notasi, boleh tulis note. Notasi kau bagi Kau belajar yang macam Tok Ram belajar. Ya.
Lepas tu je. kau belajar Toge. Lepas tu kau belajar juga macam mana EO event organizer nak buat. Ya. Best Belajar arrangement. Ada kosong lagi tak? Macam aku rasa bila masuk Dah lebih kot. Lepas tu saya seronok Memang saya okey je. CGPA saya last saya keluar pun 3.5 je. Woi, power. Okey lah. Lagi sikit nak fall flat. Ya, tapi dapat macam tu pun dah okey dah. Okey sangat 3.5 tu. Lulus dengan cemerlang lah. Kalau okay mak lah. aku dah lari pergi masjid tu pakai mic masjid bagi tahu orang kampung. Kau dah belajar semua tu, top tap, Ya. main recorder. Itu yang aku nak tahu tu, lucunya pergi tu. Bila kau masuk sekolah tu. Alright, sebelum masuk sekolah pula. Okay. Okey, saya belajar dekat IPG tu lebih kurang 2014 saya masuk sampai 2019. Oh, 5 tahun. Okey, 2017 saya dah didatangi dengan barang-barang social media. Okey. Ibaratnya saya dah ada followers 100,000 pada tahun 2017. IG. Handal. IG. Macam mana boleh meletup? Sebab saya dah mula buat short cover. Saya dah buat cover dari zaman-zaman IG 15 saat je upload video. Okey. Nyanyi? Nyanyi. Cover-cover pendek. So saya dah nampak engagement tu dekat situ. Okey. Saya dah mula buat duit juga dekat situ. Saya ingat lagi saya bermula saya punya review dengan nilai RM50. Oh. Orang letak product replacement dia, saya nyanyi. Okey. Sambil-sambil tu review lah. Kan? So saya dah seronok. Macam kawan-kawan lain waktu tu, allowance dia 430. Saya dalam bank 4,000. Ya, buat review apa semua. Sebab kan? buat review. Kan? So kita dah rasa seronok waktu tu. Oh, maknanya Nami, kau ni terjebak dalam industri seni ni bermula daripada influencer. Ya. Dalam masa yang sama cikgu. Itu cerita dia tu. Okey. So bila saya carry benda tu, cikgu kanan, kiri influencer. Oh, cik. Cikgu kanan, kiri influencer. Saya carry sampai habis belajar. Okey. Habis belajar, dapat posting 2019 hujung tahun, masuk dekat sekolah kebangsaan Seri Mulu tadi tu. Masuk. Kau dah popular tak? Memang Saya kenal parking media motor. sosial. Saya Media sosial orang kenal dia. Saya parking motor, Ha. saya naik motor je, parking motor, buka helmet. Cikgu ni, jiwa cikgu. Nami budak-budak sekolah rendah. Kau ajar nak murid kau. Saya daripada pakai balik. Nami budak-budak dia tak cover punya. Lepas tu saya dengar kawan sebelah dia sembang lagi. Aku rasa, apa dia buat kat sini Aku rasa dia perform ni kat sekolah kita ni. Oh, dia tak tahu kau lah cikgu Dia tak tahu orang. saya tu nak daftar jadi cikgu. Okey. Saya pun buka helmet balik saya macam tu kan. Saya saya register, saya serah diri dekat pejabat. Kau tahu kau sabat seorang-seorang. Belum. Tak ada sampai sebat. Lepas tu dekat pimpinan guru besar. Sekarang saya menjemput guru baharu untuk Sekolah Kebangsaan Seri Hulu. Dia persilakan Cikgu Najmi bin Syahrudin. Saya pun naik dekat rostrum tu. Assalamualaikum. Saya nampak budak-budak yang Nami Cikgu siut. Dia cikgu siut. Dia cikgu kita siut. Dia bukan perform, dia cikgu siut. Dia cakap itu kan. So saya ngajar macam biasa. Pengetua semua dah kenal kau dah, semua cikgu besar dah Alhamdulillah, kenal. alhamdulillah. Kejap Nami, aku nak ni jap. Nama penuh Najmi. Mana datang Nami? Okey. Waktu Waktu zaman saya belajar, saya banyak berkawan dengan Chinese. Sebab muzik banyak Chinese. Okey. Banyak Chinese. So, Nami. bila dia orang sebut nama saya, dia orang bila sebut J tu tak clear sangat. Dia jadi Nazmi. Nazmi bukan Nazmi Raja Lawak. Aku lupa bukan yang tu. Betul lah ingatan kau kuat. Lepas tu bila dia sebut Nazmi, panggil nama baru lah. Buang Z, buang J tu, Nami je. Melekat lah. Oh, itu je. So bila saya buat IG ke, buat Facebook ke, saya letak NAMIE. Lekat sampai sekarang. Melekat sampai sekarang. Alhamdulillah, nama tu yang membawa saya. Sedangkan nama saya seketul je, Najmi. Saya pernah tanya mak ayah saya, bang. Okey. Abang sulung saya, Muhammad Aizat. Muhammad Aizat. Okey. Akak yang kedua saya, Siti Ayuni. Cantik. Wow. Kak ketiga saya, Siti Nadirah. Wow. Pap saya keluar, Najmi. Pendek je. Macam anak angkat je letak Saya kasih nama sikit semua. tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya tanya Nur ibu ke saya kan? kan, Nur ke, tak kisah Ahmad Ahmad ke? ke, mana Muhammad? Lepas tu tak percaya abang boleh Google Najmi tu sebenarnya yang membawa tuah kepada saya sampai sekarang. Sebab dalam bahasa Arab dia Najmun. Najmun Nun maksud? Jim Mim. Okey. Bermaksud bintang. Okey. Dan sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz pun selalu pesan kalau boleh kita bagi nama dengan maksud yang baik. Betul. Dia insya-Allah dia akan membawa, dia carry. Betul. Kan. Betul. So Tapi tapi nama Najmi tu. Saya tak puas hati sebab Eli letaklah Muhammad ke apa kan. Lepas tu saya tanya mak saya, "Bu, asal waktu keluar tu siapa yang bagi ni, ayah ke ibu kan? Letak Najmi je, tahu maksud dia bintang kan. Tapi pendek no." Betul mak saya pun jawab,
okey lah tu Najmi, pendek je bintang. Sebab kalau panjang dia tak jadi bintang. Jadi apa? Bintang jangan kau bersedih. Jadi Bintang jangan kau panjang. Jadi Zack kacamata Kau main-main Zack pernah duduk sini tau. Kau main-main. Tapi betul, nama ni kena elok nama biar boleh carry. Macam kawan aku letak nama anak nama Tai. Memang jadi Tai lah. Apa aku cakap kalau nama pun jangan nama sembarangan. Kau anak apa tu nama Tai? Apa nama anak Tai? Tidak nama anak Tai. Aku cakap Tahir ke apa? Okey lagi. Tai dia letak Tai. Betul lah. Betul. Okay. Macam aku kan, aku Muhammad Nur. Cahaya kan. Itu yang jadi sekarang ni. Yelah nampak lah bang. Okey Nampak. kejap. Tadi Okey. maksudnya dah belajar ni habis cemerlang dekat perguruan tu. Betul. Perguruan tu masuk sekolah ngajar decoder. Macam mana tu Kau tak ada rasa macam ini aku belajar dahsyat ni itu hari. Mula-mula. Ini pergi sekolah rendah. Kau ada rasa benda terpendam ke macam apa barang ni? Mula-mula tu tak adalah rasa macam tu sangat. Layan Mula-mula lah. tu rasa macam okey recorder, sebab recorder saya boleh main benda tu jadi bunyi yang sedap. Kau memang boleh main? Boleh. Okey. Castanet pun kalau tak tapi saya boleh jadikan dia tak tentak ada kan, lah kan? boleh. Saya rasa boleh. Triangle ting tak ting ding tak ting ding. Oh, jadi dia. Oh, cik. Jadi. Bagi sound satu. Okey. Lagu Tiga Kupang Masuk. dan Masuk castanet tu. Budak. Lagu Tiga Ku masuk. Boleh ku masuk Okey, lagi sekali. Lagu Tiga Kupang. Dah kupang dah. Saya dah mula rasa macam mana bakat aku yang sebelum ni. Aku dipermain oleh anak murid je. Dia dah satu, dia dah dua ni. Sebab bagi saya kalau tak, saya boleh tanya Tok Ram sendiri. Muzik dia bukan satu benda yang ala kadar. Betul. Dia memerlukan satu Dia kena bagi sepenuh jiwa. Bagi sepenuh jiwa. Dia baru kena ada anugerah Rasa, juga. Kena ada bakat. Dan kalau tak ada anugerah tu dia kena push sampai dapat. Tapi bila benda macam tu terjadi, saya dah mula ada timbul satu perasaan marah. Yelah kadang tak nyambung juga Mat. Ya. Apa yang tak masuk-masuk? Masuk kan? Kan senang. Satu tu masuk. So time tu saya macam leka. Betul bila saya ingat balik, aku 5 tahun belajar kat IPG bang. Macam nak jadi artis. Macam nak jadi artis. Belajar. Main ni. Ada amali pula. Tengok note main keyboard. Tengok note main piano, main classical gitar apa semua kan. Tapi bila masuk sekolah, saya tak boleh nak salahkan sebab itu silibus. Betul. Cuma bagi saya, kadang-kadang ada setengah silibus ni perlu di-upgrade dengan penyesuaian zaman. Okey, faham. Sebab recorder, castanet apa semua ni zaman-zaman saya lagi. Saya Sekolah Rendah pun Zaman saya belajar aku benda pun tu. ada tu. Dah lama sangat pakai. Budak 90-an ada. Kan. Ini sekejap aku iklan sekejap. Ini ada baiknya aku tengok itu ada cerita pasal nak bawa snooker dalam silibus sekolah. Betul. Boleh letak lah. Mesin kuda pun boleh letak kalau kau nak letak. Kau ni betul ke snooker ni? Tak, aku kalau betul boleh. ke ni? Dia cakap bukan boleh percaya ni tiba-tiba snooker. Sebab ini sukan-sukan yang boleh masuk Olimpik pun. Tak adalah. Ni Saya nak tanya. Kau suggest. Kau suggest. Aku suggest. Memang dengan cikgu sekali main snooker. Apa pun tak belajar. Saya cuma nak tahulah yang snooker tu color ke 14-15. Taklah masa daripada aktiviti yang benda tengah hasil. Betul. Kau kena kan. ingat manager si Harry hari-hari dengan Nizam je. Main snooker. Main snooker. Lepas tu sikit je lah saya nak bagi dia hanging kan. Okey, saya pun mengajar macam biasa 3 tahun kan. Cuma dalam masa yang sama sebenarnya yang tadi tu saya anggap saya exaggerate je. Saya okey je sebenarnya mengajar. Saya sayang budak-budak saya. Yep. Saya boleh katakan mengajar tu jiwa saya juga. Yep. Tapi bila sampai satu tahap saya terpaksa memandaikan budak yang tak pandai, saya rasa saya tak lego. Okey. Boleh cerita? Aku tak faham tentang apa yang kau cerita Okey. ni. Memandaikan budak yang tak pandai tu adalah memang tugas guru. Betul. Tapi sebenarnya? Kalau lahiriahnya kawan tu ataupun saudara tu tak boleh membaca, tapi ditekannya kita untuk bagi tahu, untuk validkan budak ni boleh membaca. Bagi saya itu satu benda yang saya tak patut teruskan. Tak jujur lah. Sebab saya tak lawan benda ni. Okey. Saya tak bersuara, saya tak post mana-mana apa semua. Cuma saya ada pendirian saya. Betul. Sebab saya dapat gaji. Betul. Walaupun basic saya DG 41 2 3. Tapi Allah. tetap saya nak keberkatan tu. Ya, Saya tak nak sekadar pergi kerja, balik kerja, tidur, hujung bulan masuk gaji. Anak murid still gitu juga. Anak murid still gitu je. Sebab
antara faktor saya dah mula tawar adalah berkenaan dengan sistem lah. Sistem. Sistem. Saya tak boleh nak kupas lebih benda ni. Betul. Cuma bagi saya, waktu saya ambil keputusan berhenti, ramai gila cikgu-cikgu yang saya tak kenal DM saya tanya macam mana nak berhenti. Oi. Dan saya pun terkejut benda tu. Tapi saya reply dengan cara baik, saya tak ada kuasa. Saya tak ada hak nak suruh awak berhenti ke ataupun nak teruskan. Tapi bagi saya, teruskan kalau tak ada benda lain. Betul. Tapi kalau ada benda lain, firm, yakin, ambillah keputusan macam saya buat. Tapi saya tak influence awak untuk berhenti. Okey. Saya tak pengaruh awak. So saya pun yalah dalam masa 3 tahun tu dapatlah satu kekuatan tu. Tu ada kisah dia. Macam mana saya dapat tu. Betul. Itu kejap lagi di part ketiga. Memang kita nak tahu sebab bukan senang buat keputusan tu, Mat. Betul lah. Kalau betul tak nekat, kalau lagi pula government servant ni nak berhenti pun dia ada cara-cara dia. Kau lalui lah. Aku borak dengan isteri kau pun. Isteri kau bercerita juga, tapi tu biar aku yang tahu je lah kan. Macam mana kau stres kerja. Dan benda ni lalu kat aku, bini aku pula. Bini aku baru je 2 bulan ni kan. Nak berhenti bukan mudah. Jadi tak apa, kita akan kupas benda tu kejap lagi. Okey, kita digayakan, dihandsomekan oleh Dotted. Kita jumpa di part yang ketiga. Dol Podcast. Dol Podcast. Dol. Ini cerita diorang berempat.